menulis di atas pasir. Oke, video kali ini kita lihat ya macam mana anak saya seorang yang seorang anak autism. Dia ni suka melukis sebenarnya. Okey, kalau dia melukis di atas kertas tu, tangan kiri kanan dia hidup. Okey, kali ni kita bagi dia kertas yang besar. Iaitu tu tanah tu. Jadi ni macam terapi jugalah untuk dia. Sebenarnya saya sudah rakam tadi. Dia tulis A B C, lepas tu rupa-rupanya saya tertekan ambil gambar, bukan video. Allah, tapi tak apalah. Dia seronok bebas. Itulah mungkin anak-anak autism ni inginkan kebebasan juga kan. Tidak mau dikawal. Tapi itulah kalau tidak dikawal, kalau dia lari, aduh susah. Cuma sekarang dia sedang fokus. Jadi kemungkinan dia lari tidaklah. Dia sedang seronok. Itu juga kelebihan anak-anak autism ni, dia fokus. Kalau dia buat sesuatu yang dia suka, dia fokus. Lepas tu kena kita kena pandai untuk bagi dia suatu yang pelbagai, kepelbagaian lah. Contohnya macam tadi dia guna kayu yang pendek kan, supaya dia tidak bosan. Kita bagi pula dia kayu yang panjang. Ini mak dia lah yang bantu. Cuma terlampau panjang sangat, mak dia potong sikit lah. Dan anak-anak autism ni, diorang ni cepat mengikut, cepat duplicate, cepat copy and paste tabiat kita, kelakuan kita. Tengok tu, dia tulis A. Dia boleh tulis A, B, C. Dia kenal huruf. Cuma itulah dia belum lagi bercakap. Lepas tu ada sedikit masalah dari segi behavior lah. Contoh untuk kontrol bila berada di tempat-tempat awam, kita belum berani lagi lah. Okey, cuma bila kawasan luas begini, kita mudah. Video sebelum ni anda boleh nampak bagaimana dia seronok berlari. Ini lepas dia berlari ni, kawasan ni di Ranau, dekat rumah kakak ipar saya. Dia seronok dia kan. Itulah, saya pun bersyukur juga lah dapat anak ni, anak anugerah Allah. Saya yakin ini anugerah Allah dan tidak didapat oleh semua ibu bapa. Hanya ibu bapa yang terpilih untuk mendapat anak-anak seperti ini kan. Kita kena tengok potensi, kita kena tengok kehebatan anak ni. Memanglah ada kekurangan, cuma kalau kita asyik tengok kurang, contohnya kalau kita nampak satu kurang, bukan satu kekurangan lagi kita nampak, kita akan nampak lebih banyak lagi kekurangan yang mungkin kita jumpa pada anak ni. Kita bersyukur kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak dibebankan kata seseorang itu dengan sesuatu yang melebihi kemampuannya. So anak ini dia memerlukan kesabaran, dia memerlukan kemahiran, dia memerlukan keprihatinan, dan paling penting itulah saya sebut semula sabar lah kan. Dia ada, kita pernah dengar tentang burnout kan. Kalau burnout yang berkaitan dengan pekerjaan, kita boleh cuti, mungkin kita boleh resign ataupun tukar kerja kan. Tapi kalau parental burnout berkaitan dengan keibubapaan, boleh resign ke? Tidak mau kita kena hadapi, kita kena jalankan juga tanggungjawab tu. Cuma itulah, kita perlukan support system jugalah. So itulah nanti dalam kajian Pak Boy buat kajian tentang tentang parental burnout juga. Inilah nikmatnya memiliki anak autism. Kenapa pula tu dia bersembunyi sebelah mak dia tu. Kadang-kadang kadang-kadang manja sangat ni, minta angkatlah apalah. Alright. Malu-malu pula dia.
Okey, sampai di sini dahulu ya. Doakanlah anak saya sentiasa sehat dan berkembang dengan begitu bagus. Okey, jumpa lagi. Bye bye.